Saya nak cari makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang sampai Allah sini Allah. tadi sampai. Sihat alhamdulillah. Oh, jauh sampai. Jauh ni saya cari mana ni? Jalan PL Bukan jalan PL, jalan PIL. Jalan PL dekat Ni nak cari makanan sebenarnya ni. Kita Ini bersama lauk. dengan Abang Mamak Putih. Ya, saya. Saya Alhamdulillah. nak masuk boleh tak? Boleh, main Tengok masuk. apa yang ada. Boleh. Ini semua orang cakap makanan-makanan laut yang dibuat daripada rumah. Oh, abang masak sendiri ke apa ni? Bukan saya masak. Kalau saya masak tak jadi macam ni. Tengok macam pandai masak. Saya. Ha. Kalau saya pandai masak mungkin jadi chef lah. Jadi chef Ini dah. semua orang rumah saya masak. Kita ada siput sedut. Aha. Kita ada itik salai. Kita ada daging salai. Kita Mhm. ada asam pedas pari. Kita ada ayam belado yang mana yang suka pedas. Mhm. Lepas tu kita ada udang petai. Mhm. Kita ada lala. Tapi menu kita tukar-tukar. Oh, tukar-tukar. Ah, Sehari dia berapa menu? Ada 7. 7 menu. 7 ke 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menu. 7 ke 8. Selalu abang buat satu menu ni berapa pack? 10 ke 12. pack satu. 10 ke 12 pack. Okey. Dua macam tu lah. So mana yang paling special lah kalau orang datang sini orang kena try. Kena try Ha. Kalau tanya saya, udang, ayam belado, daging salai, siput sedut dengan itik. Itik selalu Okey. ambil lah. Itik jarang dapat lah. Susah sikit dapat itik. So, jenuh kejar dia. Kena tangkap dulu Tangkap sebalik. Semuanya berharga? Semua RM13. RM13. Satu RM13 yang kita jual. Tapi Terus terang kita beritahu, kita tak untung banyak ni. Tapi tengok dia punya orang kata banyak tau isi dia semua. Memang Oh. baloi boleh makan 2 orang ni saya rasa. Yes. Kan untuk 2 orang memang cun gila. Ni saya beritahu, tengok, main tengok. Udang 4 ekor dengan petai RM13 jadi. RM13 boleh makan 2 orang. Ya. Kan? Ya. Okay, so abang akan sampai bila dia InsyaAllah mungkin dalam sampai 28 tahun. 28 28 tahun. Lepas tu semua nak balik raya kan. So masing-masing nak balik kampung. Saya macam saya kampung je. Pening eh? Ini. Daging salai ada. Udang petai ada. Petai, udang petai. Udang ada 4 ke 5. Nanti ini pedas, ayam belado pedas sikit. Kalau suka pedas. Nah, lala. Itu siput sedut. Siput sedut. Satu RM13 ke? Thank you Uncle. Okey bang, macam mana sambutan abang tengok? Sambutan Sepanjang alhamdulillah daripada first Ramadan sampai sekarang ni alhamdulillah ada dari Ipang. Ada sahabat saya yang hari tu kena hujan. Kena hujan lepas Vietnam tu ada seorang sahabat saya dalam pelawak juga yang menyipak lebih kurang 600 lebih lah. Uish. Banyaknya. Siapa tu? Dia tak nak beritahu nama. Oh, tak boleh beritahu saya nama. sebut dia sebagai Lama. senior saya lah. Alhamdulillah saya ucap terima kasih. So puasa ni macam mana? Job lain ke ada? Sebab job lepas sebelum puasa ada. Sebelum puasa kita shoot untuk iklan. Untuk iklan raya ada. Betul tak ada. Betul daripada start puasa. Ingat dia nampak macam tak ada ni. So kita start niaga. Dah menjadilah orang kata. Alhamdulillah orang terima dengan kita apa yang orang rumah saya masak. Alhamdulillah. So lepas ni akan diteruskan ke macam mana? Saya punya perancangan dengan saya punya partner ni bukan partner lah, saya punya member lah. Kami rancang nak macam tu lah, ingat macam nampak macam ada sambutan. So kami rasa macam depan ni maybe kami akan buat tour ke ataupun tidur mana-mana ke, something di office ke ataupun ambil order ke. Macam tu lah kami buat. Maknanya nak business serius lah lepas ni. InsyaAllah lah. Saya nampak ada sambutan, so bini pun tak teruk, duduk rumah pun tak teruk kan, masak-masak tu. Abang dia buat jualan saja. So insyaAllah. Tak tengok nampak sedap. Try dulu, Nasib bulan puasa. Try. Kalau tak kita dah makan dah ni. Dah Jangan. try dah. Belum awal lagi. Belum lagi. Pukul 5 baru. Oh pukul 5. Okey bang. Okey. Terima kasihlah kita datang sama. singgah dulu. Baik, sama. Terima kasih dah. Terima kasih. semuanya. Amin. Kalau korang nak rasa korang jalan lah ke jalan mai ke bazar Jalan Pil Ceras.